Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjuk macam mana nak hasilkan konten organik menggunakan tab GPT. Dan hari ini kita nak tengoklah macam mana kita nak aplikasikan, nak relatekan kita punya produk atau servis dan hasilkan guna chat GPT, custom GPT, tab GPT ni. Okey. Tab GPT yang saya dah hasilkan, yang ni tab GPT mini lah. Hasilkan yang all member akan dapat akses. All member je lah akan dapat akses. Yang ni specifically untuk platform Threads by Meta ataupun Twitter atau sekarang namanya X lah kan. Okay. Macam mana nak guna? Okay. Firstly, kita kena pasti dululah apa yang kita jual. Okay. Macam contoh kita ambil hari ini adalah Puan Rin. Puan Rin adalah seorang ejen takaful hibah. Dan produk dia adalah PFS _iHeritage Protector. Senang cerita takaful hibah. Okey. Sebelum kita pergi ke tab GPT, kita kena kenal dulu atau kita kena hasilkan siapa yang kita nak jual. Kat siapa yang kita nak jual. Okey. Kat sini kita ada hasilkan persona 1, persona 1. Okey. Kat sini kita buat kita punya target audience kita adalah orang tu duduk Selangor dan specifically duduk Klang Valley area. Okay, next adalah persona kita kenalah orang yang modern mentality. Maksudnya dia dah duduk bandar lama, memang lahir kat bandar, bekerja di bandar, kahwin kat bandar, bekerja sebagai seorang, bekerja pun kat office, gaji 3-4 ribu and so on. Sebenarnya boleh specifically mention kat sini lah. Okay. Next adalah persona kita ni ada banyak objection dalam minda dia. Okay. Dia banyak sangat objection yang menghalang dia daripada subscribe takaful hibah. Nombor 4 adalah that prevent them from taking takaful insurance. Okay. Last kali adalah persona kita nak list out all their objection in simple phrase that actually talking in social media. Okay, kita nak kenal pasti apa yang mereka ni selalu cakap dalam social media sampai menghalang mereka untuk subscribe takaful hibah. Okay, yang ni anda boleh guna, anda boleh buat research menggunakan ChatGPT Deep Research ataupun Perplexity Deep Research. Maksudnya mana-mana deep research yang ada akses dengan internet, tak kisahlah awak pakai Google Gemini ke Cloud Deep Research ke ChatGPT Deep Research ke atau Perplexity Deep Research, anything yang ada deep research plus internet, awak boleh guna ni sebagai target market punya research lah. Okay. Next, bila awak dah dapat target audience tadi, awak dah dapat dah bina persona dan awak akan dapat objection list. Okay. Ada banyak lah sini, saya tak nak terangkan, awak boleh baca sendiri. Okay, tapi hari ni kita nak fokus point yang ini. Okay. Ni. Antara famous question atau antara famous topik yang debated, yang hangat lah dekat social media, yang menghalang orang daripada beli, subscribe takaful hibah, iaitu hidden fee. Hidden fee. Okay, saya faham lah hidden fee ni sebenarnya tak hidden pun. Ada je dalam kontrak, ada je dalam brochure. Cuma ejen selalunya tak terangkan secara detail. Tak kisahlah melalui WhatsApp ke, melalui video call ke ataupun melalui secara berdepan-depan lah. Dia tak terangkan all fee structure yang ada sebelum, semasa dan selepas subscribe hibah takaful. Alright. Jadi kita nak ambil this objection, nak tukarkan dia menjadi konten dekat tab GPT. Okay. Bila awak dah dapat objection ni, awak pergi ke tab GPT. Alright. Okay. Macam mana nak gunakan tab GPT? Okay. Ada 3, 1, 2, 3, 4. Ada 4 perkara saja ataupun 4 langkah saja yang awak untuk guna tab GPT mini. Yang pertama, awak buka tab GPT mini, tekan saja link yang saya dah provide kat awak semua ataupun awak pergi ke group
Awak pergi akses pada group link dan awak akan dapat satu link Tab GPT Mini. Kemudian awak akan pergi dekat, awak akan nampak homepage ni. Awak boleh saja terus tekan how to use this. Tekan how to use this. Dan awak akan nampaklah maklumat apa yang kena masukkan. Ada 4 perkara, iaitu pertama sekali topik, kedua konteks, ketiga bilangan post dan terakhir sekali adalah CTA. Ini contohlah. Contoh adalah topik, aku burn out urus bisnes sorang-sorang. Konteks, dah 2 tahun run bisnes baju online, semua buat sendiri sampai tak rasa happy. Lepas tu bilangan post nak buat 6, ikut Threads framework. CTA nak promote sesi audit percuma. Okay, let's go. Bagi idea kau. Okay. Sekarang kita nak bagi idea based on this structure. Di structure topik, konteks, bilangan post dan CTA. Okay. Saya copy paste saja idea yang saya dah ni. Alright. Okay. Susunan tak kisah. Maksudnya awak boleh tunggang terbalik, tapi better awak ikut macam ni lah. Topik, konteks, bilangan post dan CTA. Okay. Pertama sekali saya mention bilangan post. Okay, awak boleh je tukar tempat lain macam saya ni kita letaklah sini. Okey. Topik kita adalah, kita ambil balik tadi. Okay, awak boleh perhatikan sini kita punya topik. Later ada hidden fees ke I hate surprise charge. Okay, awak rujuk balik sini demo Tab GPT. Sini ada later ada hidden fees tak. Kita ambil topik yang ni. Okay, kita ambil topik yang ni, kita copy paste. Konteks adalah ramai yang tak aware dengan fees masa sign untuk ambil takaful insurance and tuduh hidden fees saja nak perah bayar, and here I will list out for you. Okay. Lepas tu saya letak lagi konteks, PS jangan beli dari ejen yang tak mention semua fees ni. Okay. Bilangan post adalah saya nak 7 post. Kemudian CTA adalah klik link if you want to actual price for protect your family today. Ni CTA saya lah. Okay. Dah bagi dah topik, dah bagi konteks, dah bagi bilangan post, dah bagi CTA. Kemudian awak enter. Tekan saja anak panah ni. Okay. Dan dia dah bagilah. Okay. Nampak sini je bagi sini format micro pin hook format 7 post. Audience first time takaful buyer yang pernah kecewa, rugi, curiga dengan hidden fees. Hook type adalah pin tab, micro pin dan silent fear, inspired by best performing. Okay, ni tak perlu baca lah. Okay, ni contoh je lah. Okay. Post 1. Later ada hidden fees ke? Soalan ni selalu muncul dan selalu orang terlambat tanya. Baca sampai habis, aku senaraikan semua jenis charge kau patut tahu sebelum ambil apa-apa plan takaful. Okay, post 2. Alah, nama je murah. Nanti charge lain datang. Ada je kan. Aku faham skeptikal ni dan memang ada ejen yang tak terangkan semua upfront. Tapi sebenarnya, kalau kau tahu structure fees ni dari awal, tak ada pun benda yang nak disembunyikan. Lepas tu je bagilah wakalah fee. Apa lagi? Tabaruk, rider charge, add-on, kesimpulan dan CTA. Okay, kat CTA ni tengok saya bagi. Kalau kau nak tengok plan yang terang, jujur dan siap dengan breakdown, aku dah buat senarai khas untuk bantu kau buat keputusan. Klik sini untuk dapat actual price untuk protect diri dan family hari ini. Nampak? Lepas tu je ada suggestion lah. Buat confession hook boleh, curiosity hook boleh. Ni advance sikit lah. Okay. So, bila dah dapat hasil post macam ni, awak just perlu copy paste, awak pergi Threads dan edit one by one. Kasih sedap lah. Contoh kat sini kan, kita bila awak boleh edit, later lepas subscribe ni ada hidden fees tak? Itu lebih kita nak familiarity, kita nak buat guna suara ataupun penulisan yang orang dah familiar lah. Macam mana style awak bercakap, macam tu lah awak tulis. Dan macam mana macam style tu orang boleh faham dengan jelas lah. Bukan
jargon, bukan bahasa korporat, elakkan bahasa macam tu. Okay. Contoh kat sini lagi, soalan ini selalu muncul dan selalu orang terlambat nak tanya atau lupa ataupun sengaja sembunyikan atau ejen selalu sembunyikan. Atau idea lah. Okay. Senang saja kan? Itu saja untuk contoh hari ini. Apa-apa boleh saja tanya PM tepi, nanti saya jawab. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.